A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Bab ke-11 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajuk Kalam Ar-Rahman membincangkan berkaitan makhraj huruf, iaitu tempat keluar huruf. Episod kali ini insya-Allah kita akan sambung pada makhraj yang kedua, iaitu al-halqu, kerongkong. Makhraj kerongkong terbahagi kepada 3 bahagian yang mana terdapat 6 huruf yang keluar daripadanya. Masya Allah, jika kita lihat pada halaman ke-96, jom kita baca satu persatu. Yang pertama, pangkal kerongkong, iaitu yang paling jauh di mana selepasnya adalah dada. Keluar daripadanya 2 huruf, iaitu huruf al-ha dan al-hamzah. Yang kedua, tengah kerongkong. Tengah kerongkong iaitu berada antara hujung dan pangkal kerongkong. Keluar daripadanya 2 huruf al-ain dan al-ha. Seterusnya yang ketiga, hujung kerongkong iaitu paling dekat di mana selepasnya adalah mulut. Keluar daripadanya 2 huruf iaitu al-kha dan al-ghain. Istimewa kitab Katatib Al-Quran fi Tajuk Kalam Ar-Rahman yang mana kita boleh lihat didatangkan bersama gambar rajah. Jom buka halaman 108 disertakan gambar rajah. Huruf-huruf yang keluar daripada kerongkong al-halqu. Jom kita lihat gambar rajah yang pertama. Pangkal kerongkong, tekak paling dalam, keluar daripadanya hamzah dan ha. Kita dah bincang dalam episod yang sebelum ni, kalau kita nak tahu makhraj huruf, matikan huruf tersebut, tambah hamzah wasal sebelumnya. Contoh, Okey, contoh tengah kerongkong pula, keluar daripadanya huruf ain dan huruf ha. Jom kita rasa di tengah kerongkong. Juga kita boleh lihat gambar rajah yang mana disertakan gambar tanda macam wifi tu. Kita boleh lihat kawasan permulaan asal lidah dengan dinding belakang tekak. Tu keluar daripadanya ain. Juga hujung kerongkong pula yang paling dekat yang mana selepasnya terus mulut, keluar daripadanya makhraj ghain dan kha. Ghain bahagian permulaan lidah bersama lelangit belakang. Perkongsian berkaitan makhraj al-halqu ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajuk Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.